21 Januari tiba lagi. 21 Januari ni lah birthday Umi saya. Macam tahun lepas, dia nak sambut birthday dia dekat pusat dialisis. Tahun ni masuk tahun ke-8 Umi saya dirawat kat sini. Bila dah lama-lama tu, kawan-kawan dekat sini dah macam family. Gelak ketawa, dia orang kongsi sama-sama. Momen sambut birthday tahun lepas pun masih ingat-ingat lagi. Untuk tahun ni Umi request nak buat nasi biryani. Nasi biryani yang ada ayam biryani, ada nasi, ada jelata, lengkap semua. Jadi kita masak ramai-ramai dekat studio. Lepas tu untuk kek, Umi request tak nak yang kek krim-krim, nak kek yang basic je. Jadi kita aduklah kek butter orange. Yang ni kek favourite Umi. Kalau dalam sebulan tu 2-3 kali dia request nak buat. Untuk dessert pula, kita buat puding caramel. Kita bungkus dalam bekas kecil-kecil macam ni, senang nak makan. Untuk minuman pula, macam biasa dia orang nak tapau kopi. Jadi kita pergilah Jus Coffee, bungkus CEO latte ni banyak-banyak. Nanti bawa dekat pusat dialisis, boleh makan-makan sambil minum. Pada hadiah pula, tahun lepas kami borong Cosmico yang banyak-banyak bagi dekat kawan-kawan Umi. Untuk tahun ni, kami adik-beradik cadang nak bagi pinggan mangkuk macam pinggan korel tu. Tapi Umi kata kawan-kawan dia yang senior ni suka yang corak-corak, jadi boleh hidang bila tetamu datang. Jadi kita bawa Umi kat Shah Alam. Umi pilih sendiri hadiah pot Marion yang Umi nak bagi kawan-kawan dia. Kami celebrate sama-sama, makan-makan, bagi hadiah. Yang penting semua gembira. Saya terfikir kadang-kadang bukan nilai yang menjadi ukuran, tapi memori indah macam ni lah yang terus berkekalan. Jom kita doakan agar kakak-kakak, abang-abang, pakcik dan makcik kat sini dipanjangkan umur, diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Jumpa lagi di vlog seterusnya.